Alhamdulillah. Aduh, saya tu berat tu. Berat. Dia tekan terus. Alhamdulillah. Yes. Aduh, ya Allah, dia tekan. Alhamdulillah. Okey, assalamualaikum, bertemu kembali dalam channel Abang Jas. Okey, hari ni Eji turun lagi ke Pulau Melaka, geng. Allahu Rabbi, aku punya Zam. Pedal. Aku punya pedal, aku ambil jap. Zam, terus ketuk je, Zam. Padu. Strike geng. Fresh. Sirkut. First drop sirkut. Alhamdulillah. Mantap. Waduh, ya Allah. Ya Allah. Mantap. Sirkut, beb. Okay, turun lagi. Sirkut, beb. Tak sempat nak buka kamera. Okey, geng. Mantap. Okey, geng. Assalamualaikum. Bertemu kembali dalam channel Abang Jas. Okey, hari ni, geng, aku turun lagi, geng. Aku turun ke Pulau Melaka. Depan tu Pulau Panjang. Dekat ni Tiangkoi. Belah kanan tu Pulau Batu Gelama. So, AJ tak sempat nak intro tadi, geng. Intro turun jig tadi, nak test. Naik seekor. Dia padu lah menarik tadi, nekan tadi. Alhamdulillah. So, insyaAllah, kita teruskan pemancingan kita hari ni. InsyaAllah, moga ada lagi. Moga ada strike padu hari ni. Okey. Ya Allah, lucut. Allahu Akbar. Astagfirullahalazim. Allahu Akbar. Mas. Gladius tuah. Bloody Galaxy, Blood Galaxy, Alhamdulillah. Ada tuah ni. Strike dia kat belakang ni.
Alhamdulillah. Mantap. Dia makan tak sedar, geng. Dia tarik ke belakang, geng. Padu. Alhamdulillah. Nice. Sorry, geng. Dia lari-lari melilau-lilau, geng. Ke belakang dia banyak pusing, geng. Dia terbang melayup. Syok, tapi itulah kamera dekat belakang, geng. Tak nampak lah, geng. Benda dekat belakang, kamera depan tak nampak, geng. Sorry, geng. Tapi alhamdulillah kita dah naikkan ikan kita. Okey. Alhamdulillah, geng. Mencakok. Senangin, geng. Saiz, geng. Mantap. Alhamdulillah. Padu. Okey, geng. Syukur, alhamdulillah. So kita cari lagi, geng. Okey. Strike. Ikan apakah? Ikan. Jenah. Alhamdulillah. Jenah kita yang pertama. Baik. Alhamdulillah, geng. Hari ni rezeki baik, geng. Kita dah ada serkut saiz. Dah ada senangin tadi. Jenak lagi, alhamdulillah. Okey, kita cari lagi. Tengah frenzy, geng. Kamu cetek lah. Tak ada arus, Apa dia spot tak ada arus? Habis ikan ada? Tak ada. Anak ikan ada, arus tak ada. Tadi dekat sini dia kau yang laju. Di sana tak ada arus. Mana pun tak ada kan? Makan arus tak ada arus, bang. Aku cari anu pelejik. Pergi cari ni, kita berapat ke sini ni. Kalau tak ada arus kena main dekat karang ni. Cari kerapu. Aduh, sayang lah, mana dah pergi tadi lah. Nampak besar-besar. GT tu, kebiasaan macam tu GT. Biasa GT tu. Aku hari tu kerja dapat. Dekat bawah ni ada something. Senangin lah lalu macam ni. Tempat senangin juga ni. Tu ke? Kena cari tempat lah kita mancing kalau arus terlaju. Itulah. Kalau aku naik ke atas ni, ke pulau aku ni, terus relax. Bilis dia pun dekat tengah-tengah dah. Wah, tu. Ini. Strike. Strike pula, Zam. Sorry geng, aku ter-off cam tu. Okay, sorry. Padu besar saiz tu. Tak tahu lagi. Saiz tu. Senangin ni. Saiz tu.
Azam. Ui. Berat-berat tu. Berat-berat. Berat-berat. Dia tekan terus. Ui. Kelika aku dah patah. Dah loose. Ini nekan-nekan tu. Ui. Ikan apakah? Ui. Aku rasa bukan GT ni. Oh, GT lah Zam. Alhamdulillah. GT. Itu aku cakap tadi tu, aku kejar-kejar ni. Main pelagic. GT. Saiz patut lagi dia pergi. Sayang aku punya kelika ni dah apa, dia bunyi dah kurang ah. Aduh, alhamdulillah geng. GT. Mantap. Di kokang 10 gram silver daripada Pak Jerry. Okey. Sisok by Abang Jas. Alhamdulillah. Mencakup. Okay. Alhamdulillah, hari ni hari yang mantap geng. Alhamdulillah, ada jenak serkut. Senangin tadi naik. Alhamdulillah, GT lagi kali ni GT pula. Aku nak kejar yang frenzy tadi. Tahu-tahu nak tengah karau tu, dia sambar ikan air kecil aku geng. Okey. Aduh, sangkut sini pula. Okey geng, alhamdulillah geng. GT pula panjang geng. Mantap. Alhamdulillah, rezeki. Okey, kita gari dulu lah mencakup geng. Solid geng. Dia pakok lagi kokang Pak Jerry. Okey. Berapa kecil lagi Okey. Lagi naik pulau dulu Lagi makan dulu. Okey, kayak ada dekat sini. Kita tambat dekat pohon tu pokok tu Azam masih dekat sana, dekat tengah tu. Air je lepak tu semua makan lah. Alright. Okey geng kita sambung lagi next second round Okay, semua makan. Okay, bye. Mantap. Okay geng, kita dah sampai Suak Apek ni geng Okay geng, second round geng Harap masuk lah geng jenak masuk hari ni. Time saya datang
Sekejap geng baik elok. Kita sangkut. Aduh ya Allah. Harap dia tak putus setelah lepas. Allahu Akbar. Bawa ke batu tu geng. Allahu Akbar. Bawa ke batu geng. Allah, ada lagi ketak ni. Ya Allah. Ada lagi. Oh, ada. Ada. Ya Allah. Aduh ya Allah, dia terkena. Sahai sekali. Sahai sekali. Sangkut lagi ke batu gitu. Allahu Akbar.
nervous geng. Ya Allah. Okay. Tiga besar geng. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Woohoo! Cuti geng. Size geng. Alhamdulillah. Kita dah masuk dalam batu ni geng. Alhamdulillah geng, naik juga geng Allah Akbar detiknya. Ya Allah, rezeki ya Allah. Kita geng. Mantap. Noh. Saya so. Alhamdulillah. Ini baru ikan. Ini betul GT geng Dia Giant Travely geng dia besar jadi GT kerbau ni geng. Dia hitam dekat sini kan. Cantik geng Alhamdulillah rezeki. Alhamdulillah tak sia-sia abang Jas kejar tadi jig ikan ni akhirnya kesampaian. Okey geng, kita gali dulu geng. Casting lagi geng Kalau dia tengah frenzy tu cantik geng, senang nak kena geng. Kalau macam ni kita blind cast je lah kita agak-agak lah dekat mana laluan dia geng. Bismillah. Tadi agak payah juga geng nak naikkan dia geng Dia bergesel dekat batu tu. Nasib batu tu dah banyak lumut kan. Tak ada tertib mungkin. Selamat lepas. So kita cari lagi geng Okay, stay tune. Okay geng kita ketuk dekat tiang ni lagi sebelum kita nak balik geng Okay. Pipi jenahak mana dekat tiang. Bismillah. Senangin. Cak Dazam. Penat tu. Okey, hari ni dekat Pulau Panjang Alhamdulillah resort cantik geng, cantik. Alhamdulillah mantap. Macam tadi korang tengok tadi tu kan. Alhamdulillah ada naik GT 2 ekor geng. Satu yang saiz tu agak mantap Tapi sayang geng dia banyak tarik ke belakang geng. GT ni dia punya perangai macam tu lah. Ikan pelagic ni lah. Dia melilau ke sana ke sini kan. Jadi kita memang stay dekat sini kan. Kita atas kayak, jadi duduk macam ni.
memang tak macam boating lah. Boating kita boleh pusing-pusing kan, 360 kan. So minta maaf lah geng video tu mungkin tak berapa nak clear lah. Tapi alhamdulillah kita berjaya naikkan kan. Alhamdulillah, syukur ya Allah. So agak baiklah hari ni, result hari ni. Ada jenak, ada serkut pun ada 2-3 ekor macam tu kan. Ada senangin lagi geng. Senangin pun tadi pun sama. Dia tarik dia henjut dia tarik ke belakang juga. So alhamdulillah. InsyaAllah geng, nanti kita jumpa dekat darat korang stay tune Alright, mantap. Okay geng, dah selamat landing. Alhamdulillah. So nanti abang just tunggu hasil mantap. Sekejap geng dia nak tengok dia ni. Mantap geng, alhamdulillah. Ini akhirnya GT Pulau Panjang ni. Saiz geng. Okay geng, alhamdulillah selamat landing ni. So abang just tunggu hasil. Alhamdulillah Pulau Panjang beri hasil yang baik geng hari ni. Alhamdulillah. So ada senangin geng Alhamdulillah saiz geng. Senangin. Ada GT, mantap. GT. Saya sebut jenak tu. Ada gelama tu, ada kerapu AJ. Alhamdulillah Pulau Panjang hari ni memberi hasil yang baik InsyaAllah. So terima kasih banyak kepada korang yang menonton yang support AJ Okey dah Zam Okey, mantap bu. Ya. Dia partner kami berdua je. Dia kena bully geng, kena bully teruk dia tadi. Okey lagi. Jumpa lagi kat video. Assalamualaikum. Cak. Okey geng geng, ini GT geng dua-dua GT. Tapi geng ada perbezaan antara dua GT ni geng korang tengok geng. Apa perbezaan antara GT ni geng? Yang ni dengan yang ni. Dua-dua Giant Trevally. Okey geng korang komen geng, Okey mantap.